Kalau seseorang tu mati, ada hutang tak bayar. Apa Nabi kata? Nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu atau kama qala. Nabi sebut dalam hadis yang maksud lebih kurang, diri orang beriman itu tergantung pada hutang sehinggalah dia bayar. Kalau dia tak bayar, sangkut. Penyebab orang tu tak boleh masuk syurga sebab ada hutang tak dibayar pada masa hidup. Cerita tentang hutang ni tuan-tuan, walaupun dah mati, kalau si mati tu memang berhutang dan dia ada harta, maka waris wajib bayarkan hutang si mati menggunakan harta si mati. Jadi itu hak dia, dibayar hutang si mati. Tapi ceritanya tentang hutang ni tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah apa kata Allah? Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Dalam cerita hutang ni, kalau orang yang berhutang ni tuan-tuan, dia dah cuba bayar, dia tak mampu. Dia dah cuba bayar sikit-sikit, tak habis bayar, tak mampu bayar juga sampai dia mati. Apa kata Allah? Antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia dah cuba bayar, dia tak mampu nak bayar, apa kata Allah? Kau sedekah je lah. Sedekah tu mana halal lah. Itu yang baik kata Quran kalau kamu nak tahu. Cumanya kalau dia nak halal, kalau dia tak halal, itu hak dia. Bermakna dia masih berhutang. Hutang orang tak bayar itu melibatkan dosa dengan manusia. Cuba timbul persoalan, kalau tak bayar tuan-tuan, so sangkutlah tadi. Tapi kalau dia mati, ada waris yang tolong bayar. Katalah contoh ayah kita mati, mak kita mati, suami mati, memang dia ada hutang, dia tak ada harta. Dia tak ada harta dan harta dia pun tak ada. Jadi maknanya dia masih kira hutang lah. Kecuali kalau orang yang bagi hutang tu halal. Tapi kalau dia tak ada harta, orang yang bagi hutang pun tak halal, waris nak tolong bayar. Contoh yang mati tu suami, kita isteri, kita tolong bayar hutang suami. Tolong bayar tu, so okeylah tuan-tuan, kita tolong bayar, selesailah hutang tu. Bapak mati ada hutang, anak tolong bayar, selesai. Apa akan berlaku kalau bapa kita mati, suami kita mati, ada hutang-hutang tak dibayar? Siapa nak bayar? Waris pun tak ada kemampuan. Apakah waris dikira berdosa kalau tak bayar hutang si mati? Waris tak bertanggungjawab. Ya, si mati yang bertanggungjawab. Kerana siapa yang berhutang? Dia yang berhutang. Cuma Quran kata kalau orang yang bagi hutang tu halalkan, selesai masalah.